Alhamdulillah kita berkumpul di hari yang barakah, sama-sama kita sambil buat spa hidrogen. Kita dengar ilmu apakah yang berkaitan dengan inhaler hidrogen. Okey, sekarang ni dah pakai Google Mata spa hidrogen. Apakah manfaat dia? Okey, kita dengar. Kita sama-sama share kelebihan dia. Okey, terima kasih kepada Cikgu Kak Ling. Betul lah seperti yang Cikgu Kak Ling cerita, saya ni merupakan dulu pesakit buah pinggang. Okey, buah pinggang ni kena jangkitan kuman dululah. Okey, dan masa tu umur 20-an sudah kena jangkitan kuman di buah pinggang. Okey, betul lah seperti yang Kak Ling kata. Saya tak suka makan sayur dan air saya adalah air teh. Teh itu dia adalah air. Rupa-rupanya betul. Teh itu bukan kategori air apabila ada gula, apabila ada benda terlarut ni. Ni betul ke tak? Mr. Kore. Sangat betul. Ni orang yang ilmu medikal sangat hebat ni duduk sini ni. Kak Ma pun segan ni nak share ni. Okey. CEO ni. Okey, dan paling penting syukur alhamdulillah lah. Masa Kak Ma kena, masa 20-an, masa tu Kak Ma disyorkan ambil ubat kolesterol. Sebab walaupun dah muda, kolesterol pada masa tu sangat tinggi. Dan sebab kenapa? Tak pernah makan sayur sehelai daripada dulu sampai sekarang. Tak makan sayur. Tapi sekarang ni makan spirulina lah. Okey, jadi kenapa pada masa tu saya mendapat buah pinggang lah. Jadi pada masa tu dan akhirnya saya menjumpa IRO, sistem IRO lah. Jadi daripada kencing yang terlampau kuning, akhirnya saya ambil satu patus IRO, jumpa dengan Kak Ling, dah berkawan dengan dia lebih 20 tahun. Okey, jadi syukur alhamdulillah konsisten ke mana-mana bawa je IRO, pulih daripada masalah buah pinggang. Okey, syukur alhamdulillah. Dan sekarang lagi-lagi bersyukur kita ada teknologi RO plus hidrogen. Jadi lagilah menggandakan kesan pemulihan. Jadi kesihatan Kak Ma lagi bertambah sihat. Dan paling penting saya nak share testimoni yang berkaitan dengan air hidrogen. Disebabkan saya mengalami kolesterol yang tinggi dan menyebabkan sembelit, menyebabkan macam-macam gastrik, dan akhirnya apabila saya jumpa air hidrogen, bacaan kolesterol jahat saya 4.5 dalam masa 3 bulan turun kepada 3.1. Saya ada black and white dia punya result lah. Boleh tunjuk. Itu luar biasanya. Maksudnya wah, betul lah. Air hidrogen betul-betul bekerja untuk kita punya sistem body lah. Okey, itu testimoni. Dan satu lagi testimoni, kenapa saya dapat berbagai penyakit, saya mempunyai masalah sembelit. Buang air besar seminggu sekali. Okey. Betul, dulu sebab itulah muka lagi hitam. Kalau tengok dulu umur 30, sekarang ni umur dah 50 lebih, lagi muda sekarang. Dulu badan penuh dengan asid toksik. Jadi syukur alhamdulillah dengan adanya air hidrogen dan sedutan inhaler hidrogen, hari ini saya membuang setiap pagi auto. Dulu kena makan laktos, tetapi sekarang ni auto. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi banyak sangat testimoni. Bak kata kalau nak cerita tak habis 2 hari 2 malam bercerita tentang testimoni inhaler hidrogen. Terlalu banyak. Apatah lagi setiap hari saya berdepan dengan testimoni yang luar biasa. Okey.